Itu seko je yang menyuk macam tu. Aku ni orang jantan. Aku itu buat je. Lagi apa? Balik kat ni. Aku gigi tak dia tau. Jangan buat gelawak sangat. Aku kena gelak. Ini cantik Alin. Sini otak. Ya Allah. Izzat. Tu gambar. Titik. Ali, Abang ni. Kau sini dah ke bawah. Adik ni. Minta apa saya kasar bahasa Kelantan memang saya kasar bahasa. Perilaku pun. Perilaku kasar tadi. Macam tu kan, saya minta maaf lah. Dah 4 tahun. Dari 4 tahun. Kasar tu dah 4 tahun. Ini dah berapa tahun aku ada ni? 4 abang. jadi Maafkan je lah. Oh. Bilik sama cara kita belajar. Faham? Mungkin kakak faham. Kita cakap, baby. Yang lelaki cara belajar sama juga. Laki cakap belajar sama. Yang lelaki cara belajar pun sama. Baca kat buku tu bersih. Sebab jaga umi dengan abang. Bila kami, abang kakak ni tak mampu nak buat. Sebab orang mungkin dia. Tahan ni. Biarkan dia. sebab masing-masing jauh bekerja. Mekan habis. Tinggal Alin je yang bongsu kat rumah ni yang tolong tengok kau umi dengan abang. Yang tengok semua apa yang berlaku. Susah ke senang ke Alin je. Alin je yang tahu. Korang balik sekali-sekala je. Ya Alin je yang tahu apa jadi. Kau cakap tak ke memang ada salah silap dan terkena bahasa dan biadab dan melawan dan segala-galanya yang menyebabkan dengan tidak sopanan kelakuan lah. Okay, untuk kecil pula bila kita dah meningkat dewasa ni, kadang-kadang insyaAllah kita kena jadi seorang yang lebih fikiran cenderung lah. Maksudnya Alin tak boleh jangan kurangkan pada rezeki orang faham. Kebanyakan sebab yelah abang-abang kakak semua jauh-jauh. Kadang bila balik tu mungkin Alin rasa abang-abang tak mesti faham. Tapi aku tak pernah marah Alin pun. Alin rasa macam tu sebab Alin yang macam kata saya kau, Alin berhak rasa macam tu sebab Alin yang stay. Faham? Kita orang tak marah pun. Faham? Kekurangan abang-abang semua ada, kekurangan akak-akak semua ada. Cuma macam mana kita nak keep in touch Alin ada kat rumah tadi. Kat rumah sakit. Masih Alin kuat. Nanti dia tengok Alin makin besar tu dia. Apa nak perlu Alin? Ni cerita dia. Cerita dia. Ada ni je. Rasulullah. Saya. Bawa sini kedai. Aduh, apa nak layan ni? Salah silap tadi banyak biadab. Mungkin sebab amannya paling dekat dengan Alin soalnya kalau boleh biadab tapi banyak macam Bentar. saya cakap free sangat, free sangat tanpa ada tentulah kan faham je lah ayat dia tu. Ya, Abang pun nak minta maaf juga Kak Haji sebab banyak marah Alin lah. Memang saya cakap Aman sedih kat lah biar Alin macam lain Aman macam aku ni bayi kau pula kalau lain aku macam tu. Kalau boleh nak dah. Kau tu junior. Kau tu dah ada 3, aku dah jadi 5. Kalau boleh nak dah rasa Alin macam Alin hormat Aman. Cuma kadang-kadang macam Alin macam faham tak? Macam mengajar orang tu. Tapi abang okey je. Aman lagi selesa nak